Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzi yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, selamat datang ke episod yang ke-20, episod yang terakhir siri Asyarah kita, tuan-tuan sekalian, yang telah kita mulakan daripada first day of Ramadan, tuan-tuan sekalian, sehinggalah ke hari ini. Total kita dah sama-sama melalui 20 episod. Kita mentadabbur satu hari 10 ayat daripada surah Al-Imran. Maka hari ini, tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan menghabiskan tadabbur untuk surah Al-Imran. Hakikatnya mungkin anda dengar habis, tapi hakikatnya, tuan-tuan sekalian, tidaklah bermaksud bila anda habis hari ini dia macam dah khatam dah, tak perlu nak visit dah surah Al-Imran tu. Dia tak macam tu. Dia adalah tanda sebagai kita punya progress. Sebab tu saya kata habis. Tetapi hakikatnya, tuan-tuan sekalian, tadabbur ini ialah satu learning, satu bentuk pembelajaran yang kita tak boleh katakan ada khatam dia. Dia kena sentiasa continuous sampai kita mati, tuan-tuan sekalian. Okay, jadi Alhamdulillah, hari ini episod yang terakhir di 28 Ramadan. Tuan-tuan sekalian, kalau ikutkan, tak tahulah, setakat ni katanya esok akan berlaku carapan ataupun tak tahu bila. Dan berkemungkinan besar kita akan, kalau ikutkan pada hisab, kita akan raya pada hisab tu, which mean lagi 3 hari lah nak raya. Ataupun kalau kata berlaku ru'yah, nampak anak bulan, tuan-tuan sekalian. Jadi mungkin kita akan berkemungkinan kita mungkin akan raya pada hari Jumaat. Tapi ala kulihan, tuan-tuan sekalian, Jumaat ke Sabtu ke, yang penting, tuan-tuan sekalian, kita kena manfaatkan detik-detik terakhir kita di bulan Ramadan ini dengan amal soleh. Dan jangan berhentikan, tuan-tuan sekalian, apa saja amal soleh kita buat ni, kita jangan berhenti. Teruskan berusaha, tuan-tuan sekalian, sehinggalah ke garisan penamat. Sebab saya terinspirasi, Azmi, sebenarnya dengan Azizul Hasni Awang, pelumba track basikal kita, tuan-tuan sekalian, baru-baru ni. Kalau tuan-tuan sekalian tengok detik kemenangan masa dia menang Kirin gold medal, kalau tuan-tuan sekalian tengok tu, dia punya menang tu sipi. Memang sangat sipi. So anda boleh bayangkan, tuan-tuan sekalian, inilah ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang tak berhenti berusaha sehingga ke garisan penamat. Kalau dia nak ikutkan pada kedudukan dia masa dia berlumba pada waktu itu, anda boleh tengok video kemenangan beliau. Kita tengok macam, tak boleh menang ni. Tapi orang yang berusaha sampai habis ni, tuan-puan sekalian, Allah tak akan sia-siakan dia punya usaha tu. Jadi, tuan-puan sekalian, di episod yang terakhir ni, saya harapkan, tuan-puan sekalian, bukanlah kita kata, okey, Ustaz Syami pun dah landing, kita pun landing sekali. Tak, Ramadan tak melabuhkan tirainya lagi, tuan-puan sekalian. Jadi Ramadan tak labuhkan tirai, kita jangan melabuhkan tirai amalan kita. Teruskan amalan konsisten, keep the momentum up, supaya, tuan-puan sekalian, bila kita tiba saja 1 Syawal nanti, kita benar-benar menjadi orang yang bertakbir dengan penuh rasa kelazatan, dengan makna yang betul. Bukanlah kita semata-mata bertakbir sebab dah orang takbir hari kita takbir. Tapi kita nak merasai makna takbir itu bila mana kita tidak berhenti berusaha sehingga ke garisan penamat, insya-Allah. Jadi, tuan-puan sekalian, hari ini untuk episod yang terakhir, tuan-puan sekalian, macam biasa kita tukar sedikit format supaya lebih santai sikit. Lebih tidak nampak macam terlalu lama dia punya progress itu. Tapi ada je yang suka ni dengan style dulu, sebab dia rasa macam dia boleh go in depth kepada satu ayat. Tapi ada juga yang kata, syok juga pendekatan dia, macam terus brief kepada reflection. Tapi sebab kita dah buat 16 episod ni untuk style satu ayat, kami pun rasa macam nak ada satu improvement lah. Satu upgrade mungkin. So kita nak landing our last episode Asyarah Ramadan dengan kita buat pendekatan yang latest ni. Okay, dan kita akan cover, tuan-puan sekalian, seperti semalam kita cover 9 ayat je. Dia tak menempati dah Asyarah tu, ada jadi 9. Tapi tak apa, tuan-puan sekalian, hari ini kita akan dekati 11 ayat yang bermula daripada ayat 190 sehingga ayat 200. So habis ayat tu, habis lah surah Ali Imran, tuan-puan sekalian. Jadi saya tak nak buang masa. Tuan-puan sekalian pun sudah bersedia. Tuan-puan sekalian boleh sediakan pen dan kertas. Sebab apa tau? Sebab, tuan-puan sekalian, ayat yang kita nak bincangkan pada hari ini, dia ada kaitan dengan satu kategori manusia yang semua orang nak jadi. Iaitulah menjadi ulul albab.
Saya rasa kita semua tuan-puan sekalian pernah dengar istilah ini. Mungkin ada yang menghantar anak dia tuan-puan sekalian, sebab itulah mungkin barangkali dia dengar perkataan ulul albab tu, dia hantar anak dia ke sekolah MRSM ulul albab. Ada tahfiz model ulul albab SMKA yang dia temua. Kan ada banyak lagi tuan-puan sekalian mungkin. So mungkin first time dia dengar ulul albab tu bila dengar ada sekolah ulul albab. Tapi tuan-puan sekalian, siapakah ulul albab? Yang itulah yang kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya tak boleh jamin tuan-puan sekalian episod kali ini terlalu sekejap, sebab ada banyak benda saya nak kongsi ni. Sebab dia macam landing yang sangat perlu kita jadikan sebagai sentimental value sikit. Sebab takkan kita nak just pass berlalunya kita punya tadabbur Ali Imran ni dengan sekadar banyak kefahaman. Tapi ulul albab ni lah bagi saya the best landing untuk kita mentadabbur surah Ali Imran. Jadi jom untuk mengenali siapakah ulul albab, apakah karakter dia dan apakah pengisian di sebalik 11 ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, yang ni sebab kita nak ambil keberkatan tuan-puan sekalian baca Quran ni. Jadi saya nak tuan-puan sekalian boleh ready mushaf. Kita akan baca bersama-sama dengan Hazmi ayat 190 hingga 200 insya-Allah. Jadi tuan-puan sekalian, jom kita mulakan pembacaan bersama-sama daripada surah Al-Imran insya-Allah. Silakan Hazmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم
خاشعين لله لا يشترون به ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Baik, tuan sekalian, Alhamdulillah kita dah sama-sama membaca ayat 190 hingga ayat 200 surah Al-Imran. Jadi tuan sekalian, ada banyak benda yang kita boleh tengok dalam ayat 190 hingga 200 ini. Tapi saya rasa macam saya nak bagi floor ni kepada Hazmi dulu. Okay, walaupun Hazmi belum baca, tapi saya nak bagi floor ni pada Hazmi dulu. Mungkin Hazmi, kita boleh tengok daripada ayat 190 sampai 200 ni ada bermacam-macam topik. Dan bermacam topik ni walaupun dia bermacam-macam, tapi dia narrow down kepada ulul albab tu sendiri. Kan? Sebab contoh kalau saya boleh bagikan sedikit framework ataupun gambaran umum terhadap ayat yang kita baca sebentar tadi, ada cerita berkenaan dengan langit, ada cerita berkenaan dengan penciptaan bumi, ada cerita pasal doa, ada cerita pasal syurga, ada cerita pasal neraka. Lepas tu kena sabar, kena takwa. Jadi dia macam topik yang various, yang pelbagai. So mungkin Hazmi daripada 11 ayat yang kita bacakan sebentar tadi ni, apa mungkin benda yang menarik perhatian Hazmi setakat 11 ayat ni? Banyaklah Ustaz menarik kan. Banyak. Banyak sangat. Dan mungkin antara cara untuk kita nak mulakan dengan satu peristiwa ataupun satu perkara yang sangat manis adalah apabila kita tahu sahabat sangat merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk nak tambahkan lagi kerinduan ataupun nak ingat balik apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, biasanya mereka akan refer kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Dan Aisyah telah menceritakan satu kisah yang amat indah lah Ustaz. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengejut Aisyah radhiyallahu anha untuk bangun solat. Kan mungkin ini antara adab Nabi jugalah. Selain daripada baginda solat sendiri, baginda juga mengajak Aisyah, dan Aisyah of course membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampai yang pertama sekali ada puddle, ada kan, bukan puddle ni macam apa Ustaz istilah dia? Kita kalau paddle ni macam kalau air bertakung, takungan. Takungan. Okey. Ketika tinggi tempat sangat masa. So tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada takungan air yang sedikit lah, bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan juga pada waktu yang sama janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam basah disebabkan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Bilal mahu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat fajar, ada beberapa matan lah dan juga ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya antara ungkapan yang kita boleh ambil daripada ayat ini, apabila Bilal memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi respon, bagaimana kamu memanggil aku sedangkan Allah telah menurunkan ayat-ayat ini yang merujuk kepada 10 ayat terakhir Ali Imran. So menunjukkan kesan kepada ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar, very deep, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak mampu untuk nak menahan air mata baginda sallallahu alaihi wasallam kerana makna-makna di dalam ayat ni. So itulah antara backstory yang menarik supaya kita bila baca ayat ni bukan ayat yang normal seperti mana kita baca sebelum ni, tapi dia ayat yang sangat-sangat luar biasa Ustaz. Dan di samping ada riwayat itu, ada juga riwayat lain berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sekali pernah bitu fi baitil Maimunah. Dia bermalam. Dia duduk dekat rumah Maimunah. Dan pada waktu itu dekat dalam rumah Maimunah tu ada Nabi. Dan bila Ibnu Abbas ni tuan sekalian dia tahu ada Nabi dekat situ, mestilah Ibnu Abbas ni ini satu sikap para sahabat yang kita boleh puji lah. Maksudnya bila dia bersama dengan orang saleh, dia tidak sekadar nak dengar orang tu bercakap. Tapi dia cuba nak menggali rahsia apa benda amalan-amalan yang tak terlihat dekat luar, yang mungkin aku boleh tengok dan aku boleh contohi. So Ibn Abbas ni seorang good observer.
seorang pemerhati yang baik. So bila mana Ibnu Abbas dia dekat rumah Maimunah dan Nabi pun ada dekat situ. Antara benda yang diperasan oleh Ibnu Abbas ialah Ibnu Abbas ni dia tengok Nabi di sepertiga malam Nabi bangun. Nabi bangun sepertiga malam. Dan bila Nabi bangun sepertiga malam ni, itu tak pelik sebab kita tahu memang Nabi bangun malam. Tapi yang peliknya ialah Ibnu Abbas kata fanazara ila sama. Benda yang terawal dan tersegera Nabi lakukan lepas bangun daripada tidur tu, lepas sepertiga malam ni, Nabi segera fanazara ila sama. Dengan segera untuk bangun pergi melihat ke langit pada waktu itu. Jadi macam something lah kan. Patutnya kalau kita nampak yang biasanya, yang common kepada orang yang bangun sepertiga malam, khususnya kita di 10 malam akhir ni, bangun sepertiga malam ni nak tahajud lah. So benda pertama mungkin kita akan pergi ke toilet, akan ambil uduk dan terus solat. Tapi tidak, Nabi tidak terus pergi ambil uduk. Nabi pergi tengok ke langit dan disebutkan dari riwayat tuan-tuan sekalian, Nabi membaca 10 ayat akhir surah Al-Imran. Sebenarnya ada kekeliruan sikit bila kita sebut 10 ayat akhir. Sedangkan bila tengok ayat permulaan yang disebutkan dalam hadis ialah berkenaan dengan ayat 190. Jadi kalau ikutkan 190 ke ayat 200 sebelah ayat. Tapi kenapa disebut 10? Tapi sebab mungkin barangkali itu cuma khilaf je lah. Mungkin sebenarnya tidaklah 10, sebenarnya 11. Tapi nak katanya basically daripada 190 sampai habis. Yang tu tak ada khilaf. Okay, cumanya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok balik, macam pelik pula kan. Nabi tengok langit satu dan membaca 10 ayat ni. Jadi apa benda hikmah kenapa Nabi baca 10 ayat ni? Dan bila Hazmi sebutkan riwayat tadi, kita faham rupa-rupanya Nabi membaca ayat ni kerana ayat itu sangat bermakna. Dan sebenarnya bukan banyak lah, ada beberapa hadis yang merekodkan Nabi tengok ke langit. Satu ialah hadis berkenaan dengan bangun sepertiga malam, dan satu lagi masa Nabi berhijrah ke Madinah. Masa Nabi SAW pada waktu itu bila sampai dekat mana dapat tahu kena berkiblatkan Baitul Maqdis. Tapi masa tu Nabi Muhammad tidak against sebab dia tahu dekat Madinah itulah dia punya syariat dia. Kan? Jadi Nabi tak against. Tapi Nabi selaku orang yang pernah duduk dekat Mekah dan menghadapkan wajah ke Masjidil Haram selama 13 tahun, Nabi tak boleh move on dengan menghadapkan wajah ke Masjidil Haram. Dan apa yang Nabi lakukan ialah Nabi tengok ke langit. Jadi benda-benda yang melibatkan Nabi tengok ke langit ni bermaksud ada sesuatu yang Nabi sangat dambakan. Ada sesuatu yang Nabi sangat-sangat perlukan daripada Tuhan. Jadi Nabi pada waktu itu without any voice, tanpa sebarang suara, melihat langit lama masa dekat Madinah tu. Tapi Allah faham. Allah tahu apa yang ada dekat dalam hati Nabi. Lalu turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Jadi maksudnya ada benda yang bermakna Nabi terima lepas Nabi tengok ke langit. So same goes dengan apa yang Hazmi sebut tadi, riwayat tadi. So Nabi tengok langit, Nabi baca 10 ayat ni. Maksudnya apa? Nabi memberikan gambaran kepada kita bahawasanya ayat-ayat akhir surah Al-Imran ini sangat bermakna untuk Nabi. Seperti mana Masjidil Haram bermakna untuk Nabi, begitu juga 10 ayat ini, 11 ayat ini bermakna untuk Nabi. Daripada mana kita nampak yang benda tu bermakna? Sebab Nabi tengok langit. Sesuatu bila keadaan Nabi tengok langit ni, maksudnya ada benda yang bermakna Nabi tengah fikirkan. So ini antara benda lah yang kita boleh perasan tentang dua riwayat yang kita boleh tengok haula sekitar daripada ayat 190 sampai 200 ni. So Mi ada apa lagi Mi yang menarik dalam kumpulan 10 ayat ke 11 ayat? Sebelum saya nak komen tentang ataupun buat refleksi tentang ayat ni, dia tak pelik Ali Imran ni menjadi satu surah yang sangat penting, ataupun 10 ayat ni jadi satu perkara yang sangat penting macam Ustaz cakap tadi, bermakna sebab kita sendiri kan, antara perkara yang menyebabkan kita sentiasa ingat adalah pada waktu susah kita. Kan kalau kita nak bandingkan contohnya pada awal perkahwinan, contoh kalau siapa yang berkahwinan, so kita sentiasa ingat pada awal perkahwinan contoh kan, sebab banyak kesusahan waktu itu, dan kesusahan itu, struggle tu, apabila kita dapat sikit duit kita rasa bersyukur kan. Dan dalam surah Al-Imran menggambarkan kesukaran umat Islam yang kalah ketika perang Badar. Tapi kesukaran yang paling manis adalah apabila
Nabi dapat keluar dan para sahabat dapat keluar daripada situasi itu. So dia memberikan reaksi yang sangat-sangat deep lah dekat sini untuk kita membaca Ali Imran daripada kaca mata kita seolah-olah berada di tempat Nabi SAW dan para sahabat. Menarik lah, komentar sikit lah Ustaz. Dan of course ayat yang menarik dekat sini yang kita biasa dengar, yang mungkin saya nak sharing adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sebelum tu mungkin Ustaz boleh kupas lepas ni apa itu ulul albab kan. Tapi kat sini ayat ke 192 menceritakan tentang ciri-ciri, ataupun 191 menceritakan ciri-ciri orang-orang ulul albab yang mana mereka zikrullah, yadhkurunallah kan. Kita faham zikir ni adalah hanya mengingati Allah kan. Tetapi zikir ni selain daripada mengingati Allah, dia memanifestasikan satu bentuk kesan kepada hati kita. Dan macam mana orang itu terkesan dengan zikir ataupun peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni? Apabila dia akan melakukan zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Okay. Qiyaman wa qu'udan, bangun dan berdiri kan, merupakan solat pun kita bangun dan berdiri Ustaz kan. Maksud kita ada bangun, kita berdiri, lepas tu kita ada duduk di antara dua sujud. So kalau kita baca the first two statement dalam ayat ni, seolah-olah oh ni solat lah. Maksudnya berzikir kepada Allah, nak ingat Allah masa solat lah. Tapi seterusnya, wa ala junubihim, ketika mana kamu baring pun perlu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia reflect, nanti Ustaz boleh kupas ulul albab tau. Tapi antara ciri-ciri orang ulul albab ni, dia konsep dia adalah sentiasa peka dan mindful dengan tindakan dia. Sebab pada zaman sekarang, kita duduk kat atas katil buat apa Ustaz? Baring. Dan kadang-kadang scroll TikTok, scroll phone. Dan tidur of course lah tidur kau. Tapi cumanya bila kita buka social media, kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis konten tanpa kita sedari. Dan kita boleh kawal algoritma, tapi kadang-kadang tiba-tiba masuk algoritma ataupun masuk konten-konten yang mencabar keimanan kita. Orang yang mungkin tak ada yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan, dia akan terus melakukan ataupun terus melakukan perkara-perkara yang kufur lah Ustaz kan. Tapi dekat sini menunjukkan bahawasanya orang ini sedar akan tindak tanduk dia. Orang ini sedar akan semua perkara yang berlaku dalam hidup dia akan menjadi latu belawunna, akan menjadi satu ujian bagi dia. Sebab tu cantik bila mana ayat ini bukan sekadar melihat ataupun fikir ketika bangun, ketika tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, iaitu dia ingat Allah dalam everything yang dia lakukan. Saya tertarik bila antara benda yang saya cuba train diri saya Ustaz adalah bila jumpa binatang, contohnya lembu tengah makan, bal an'am saya akan cakap balhum adal. Lihat binatang tu macam tak buat apa-apa kan, tak ada efek kan. So kita akan kaitkan dengan ayat-ayat Quran. So ini antara cara untuk kita nak jadi ulul albab. Apabila mungkin ayat-ayat Quran yang kita baca tu bukan sekadar kita tulis dalam nota. Cuba kita reflect dengan lihat ciptaan yang sekeliling kan. Dan kita akan dapati bila mana kita relatekan ayat Quran dengan apa-apa keadaan sekeliling tu, kita akan dapati bahawa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. So ni ayat ni sangat peribadi lah. Dia memberi kesan kepribadian untuk melatih diri kita. Once kita belajar Ali Imran contohnya, cuba kita tengok, lihat sekeliling, isu sekeliling yang berlaku, lihat langit, lihat perkara-perkara yang kita lihat setiap hari ni adalah sesuatu perkara yang memberikan kita kesan, kalaulah kita menjadi orang ulul albab, sudah semestinya dia akan nampak semua perkara ini mesti ada purpose. Semua perkara ini mesti kita sama-sama try untuk lihat dengan lebih mendalam. Maka kita akan dapati subhanaka faqina adzabannar. Kita akan jadi orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah untuk mengelakkan kita daripada dalam kalangan orang yang rugi, iaitu orang-orang yang memasuki neraka. So tu ayat yang menarik lah pada ayat 192. 91. Sorry. Okay, baik.
Tadi Harizmi ada sebut tentang ulul albab. Mm-mm. Dan ayat yang menyebut tentang ulul albab ni ada dekat 190. Mm-mm. Kan? Yang mana 190 ni tuan-tuan sekalian, menariknya bila Allah menyebut tentang ulul albab ni, Allah tak sebut mereka ini adalah orang yang mungkin ada spiritual awareness yang sangat tinggi. Which mean solatnya kan, lepas tu dia baca Quran dengan banyak, itu part of ulul albab. Tapi amazing dan surprising di tuan-puan sekalian, ayat 190 sebelum ulul albab punya words tu muncul, Allah sebut tentang apa? Inna fi khalqis sama wati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah kata yang akan menjadi ayat kepada ulul albab ialah penciptaan langit dan bumi, peralihan malam dan siang. Dia jadi macam, ulul albab ini ialah orang yang bukan semata-mata ada spiritual awareness, tapi dia juga ada intellectual reflection. Saya sebut dalam bahasa ni dah. Okay? So basically kalau tuan-tuan sekalian dapat catch up tadi saya sebut, so ulul albab ni dia akan ada dua karakter. Pertama, spiritual awareness. Yang kedua ialah intellectual reflection. Ataupun dalam bahasa lain tuan-tuan sekalian, dalam bahasa yang lebih singkat, iaitulah spiritual awareness, zikir. Kalau intellectual reflection, fikir. So mudah kata ulul albab ialah orang yang ada zikir dan fikir. Sebab ada orang hari ni yang fikir tapi tak zikir. Dan ada orang zikir tapi tak fikir. Betul. Ulul albab is the combination, the integration of zikir dan fikir. Itulah ulul albab. Sebab tu Allah perkenalkan ulul albab dalam bentuk mereka ni bukan tengok sesuatu kosong. Dia orang bukan sekadar guna intelektual tengok langit dan bumi. So intelektual tu dekat mana? Intelektual tu apabila mereka tidak sekadar tengok langit, tapi mereka tengok detail pada langit. Sebab tu cuba tengok dekat dalam ayat 190. Allah bukan sekadar cerita pasal langit je, tapi pendetailan kepada langit. Apabila waqtilafil laili wan nahar. Peralihan malam dan siang. So orang yang mengamati peralihan malam dan siang, dia sudah melepasi level observing sky only. So dia mula observe, kepada satu lagi detail namanya, macam mana daripada malam jadi siang? Macam mana daripada siang jadi malam? So ini orang yang deep thinking on something. So dia guna intelektual dia. So dia pun kajilah tentang sistem peredaran orbit dan sebagainya. Tapi ulul albab, gabungan dengan ayat 191, dia tidak sekadar berakhir dengan apa? Fikir. Dia ada zikir. Sebab itulah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Patut last kali tuan-tuan sekalian kata Allah ma khalaqta hadha batila. Maksudnya lepas dia tengok peralihan malam dan siang dengan intelektualnya, spiritual masuk. Dengan mengatakan Allah tak jadikan benda ni sia-sia. So integrasi ni yang kita nak ni. Di bulan Ramadan kita sudah dibantu oleh Allah untuk ada good spiritual experience dengan berpuasa. Dengan kemeriahan suasana orang beribadah. Malam-malam ada tarawih. Dekat masjid surau ada tadarus. Dekat social media ada bermacam-macam perkongsian berkenaan dengan Al-Quran. Spiritual kita very enhanced in this month. Kan? Tetapi Allah kata, no, you cannot just depend on your spiritual. Ulul albab juga, kamu kena activate your observation. Kamu kena tengok, memerhati apa yang dekat sekeliling kamu. Perasan tak Min? Ayat tentang Ramadan dalam Al-Quran, Allah kata, unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan, unzila fihi al-Quran, hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, yang mana Quran itu menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Tak sepelik kami. Surah Al-Baqarah, kalau kita baca daripada awal, ayat kedua Allah bagi tahu, ayat kedua ke pertama? Alif Lam Mim zalikal kitab tu. Ayat dua ayat dua. Ada alif yang ada alif lam, ada setengah alif lam itu kan dia tak jadi satu ayat. Digabung dengan ayat kedua kan. Saya tengok tapi ayat kedua tu ayat kedua. Kan zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam ayat 2 surah Al-Baqarah, permulaan surah yang sama cerita pasal Ramadan, bulan turun Quran tu. Allah kata hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi kenapa dalam ayat Ramadan Allah kata Quran tu petunjuk untuk sekalian manusia? Kenapa dia change?
Sebab Allah nak bagi tahu, betul Quran memang untuk orang bertakwa. Allah tak pernah deny benda tu. Memang petunjuk memang untuk orang bertakwa. Tapi macam mana dia boleh develop untuk jadi petunjuk kepada sekalian manusia apabila orang-orang bertakwa ini dia bukan sekadar sibuk untuk just spiritual dia sahaja, tapi dia ada observation yang sangat peka. So bila dia tengok sekeliling, dia dah baik dah. Tapi bila tengok sekeliling, ramai lagi orang-orang yang perlu dibantu dan perlu dibaikkan. Perlu diperbetulkan akhlak mereka, karakter mereka. So orang yang dah dapat benefits, orang bertakwa yang dah dapat hudan ini, bila mana mereka observe sekeliling, ada banyak lagi ayat-ayat Tuhan yang perlu aku sampaikan kepada masyarakat. Di sini mereka activate apa? Fikir. Dengan observation. Macam Indonesia. Kan? Dengan observation, mereka activate fikir. So mereka akan berfikir, macam mana aku nak sampaikan ayat ni kepada mereka? Sebab cara ayat tu difahami oleh dia, tak semestinya cara itu juga orang boleh faham. Ayat itu difahami dengan cara dia, tak semestinya dengan cara dia tu orang lain boleh faham. Contoh, ada orang appreciate inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan elemen kebahasaan dekat situ. Apabila Allah menggantikan Quran dengan hu. Tapi ada orang yang mungkin barangkali memahami ayat itu bukan dengan hu punya perspektif, tapi mungkin menghargai 3 makna al-qadar yang bermaksud kuasa, sesak dan juga takdir. Jadi berbeza. Setiap ayat itu dia akan ada core value ataupun core guidance yang mungkin setiap orang tu akan dekati guidance yang core itu dengan cara yang berbeza. So dia tak boleh. So untuk nak memastikan dia dah faham dengan cara tu, tapi untuk deliver balik kepada orang, dia kena fikir apa yang sesuai untuk aku kongsikan pada ayat yang telah membetulkan kehidupan aku, yang telah mencantikkan kompas kehidupan aku. So dia kena fikir. So di sini ni saya nampak ulul albab gabungan 190 dengan 191, Allah tengah memberitahu kepada kita, jangan jadi orang yang terlalu sibuk membangunkan spiritual, tapi kamu menutup mata untuk observe yang boleh membantu kamu untuk rancak berfikir. So fikir dan zikir kena gerak seiring. Dan ada pula yang tak nak zikir, dia nak fikir je. Sebab tu dia jadi orang yang sangat kritikal. Nampak semua benda semua skeptical. Dia akan always ada skeptical mind. Semua benda dia nak challenge. Semua benda dia nak cabar. Tapi kena ingat, di saat dia tengah rancak untuk become seorang critical thinker, dia kena jadi juga orang yang banyak berzikir kepada Tuhan. Supaya dengan apa yang difikir itu tidak menyebabkan dia makin hilang rasa kebergantungan kepada Tuhan. Dia makin lupa tentang dia tu hamba dan Allah tu Tuhan. Sebab ada tak geng-geng ahli fikir pada hari ni, Azmi, yang berkesudahan dengan mencabar Tuhan? Ahli kitab juga ahli fikir. Tapi last kali apa yang berlaku dekat dia? Bila tak ada zikir, dia kata Tuhan tu miskin. Dia hina Tuhan dia sendiri. Jadi ini pentingnya ni. Jadi ulul albab, tambah-tambah di bulan Ramadan ni, memang sangat banyak dan sangat banyak peluang sebenarnya untuk kita jadi ulul albab tu. Sebab program Quran rancak ni bulan Ramadan ni. Dan sepatutnya kita pula dengan kita dah ada banyak masa untuk kita memerhati, patutnya kita makin sedar dan makin tahu ada banyak benda yang aku boleh fikir-fikirkan dalam hidup. Tazkirah tidak semata-mata dalam ceramah 1 jam, 2 jam. Tapi tazkirah juga boleh berlaku dalam bentuk tengok langit, tengok bumi, tengok apa yang dekat sekeliling kita, tengok manusia. So ini antara yang saya boleh nampak lah, antara benda yang menarik yang berada di awal-awal 11 ayat yang kita nak bincang ni. So mungkin boleh kita move kepada ayat yang mungkin mengujakan Hazmi ni, yang lain dalam kumpulan 11 ayat ni. Dia bila Ustaz cakap tentang ulul albab tadi kan, kita tak boleh lari daripada tazakkur dan tafakkur lah kan. Iaitu untuk kita sentiasa lihat, fikir apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Dan pada waktu yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menyuruh kita lihat kepada langit, tapi juga melihat kepada seruan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita semua. Sebab itu ayat ke 193 ni bermakna jugalah, yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh ataupun salah satu doa yang kita perlu sentiasa lafazkan adalah Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna.
Menarik Ustaz bila Allah Subhanahu Wa Taala address ayat ni dengan munadi ya yunadi. Kan kalau kita tahu an-nida dalam bahasa Arab yata'allaq bi tariqah atau bi syai'in alladhi ba'id min syakhsin ma kan. Maksudnya kalau kita nak panggil seseorang tu, nida, harfun nida ya kan biasanya merujuk kepada seorang yang jauh kan. So kat sini ada yang mengatakan, kalau Imam Al-Alusi juga meriwayatkan pendapat yang Nabi telah jerit daripada bawah ke atas kepada para sahabat. Itu adalah antara perkara yang menarik lah. Cuma dekat sini adalah Nabi SAW menyampaikan agama ataupun menyampaikan Islam dalam dua cara lah. Yang pertama di dalam peristiwa Bukit Safa, Nabi of course memanggil para sahabat. Tapi pada waktu yang sama Nabi approach para sahabat tu, memanggil para sahabat tu dengan nada yang rendah. Dan ayat ni sebenarnya dia berkaitan dengan Allah nak beritahu kepada kita akan ada satu ataupun akan ada tempoh yang di mana Nabi dah tak ada. So apakah suara dan apakah seruan Nabi yang kita dengar sampai sekarang, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. So selain daripada ulul albab ni memikirkan tentang ciptaan, Ustaz, ulul albab ni akan memikirkan tentang apakah yang disampaikan oleh Nabi SAW yang Allah dah preserve sampai sekarang. Munadi ya yunadi lil iman. Dan antara perkara yang Nabi SAW tekankan kepada para sahabat dan juga sampai sekarang adalah keimanan, yang membawa kepada keimanan. Maka selepas mana Nabi sampaikan, contohnya kita baca Quran kan, kita baca Quran dan kita rasa keimanan tu, maka apa yang kita kena lakukan? Ayat ataupun ungkapan yang seterusnya adalah minadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Fa digunakan bermaksud jangan kita pernah lengah-lengahkan untuk beriman. Jangan kita bila baca Quran tak apalah, biarlah dulu, tunggu lepas Ramadan lah baru aku nak berubah, contoh. Tapi Ramadan ni adalah satu tempoh yang sangat kuat dan sangat sesuai untuk kita mengatakan fa amanna. Dan kita tak boleh nak lengah-lengahkan masa lagi, terutamanya kita mungkin berada di Ramadan yang terakhir kan. Mungkin Ramadan ni kita diberi peluang untuk join Asyarah kan. So kita dah ada this sort of information yang sangat banyak, daripada ayat pertama sampai ayat ke 200 sampai 200 episod 20 ni kan, dia rasa macam episod lepas. So dengan erti kata lain, selepas kita dah tahu apa itu Al-Quran yang dibincangkan di dalam surah Al-Imran, apa yang kita kena buat? Fa'amanna. Kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena do what Allah told us to do di dalam ayat ini. Maka itu merupakan salah satu ciri ulul albab. Dia bukan sekadar beriman, tetapi dia take action dengan keimanan tersebut. So ni antara ungkapan yang menarik lah Ustaz. Mungkin Ustaz boleh share apa yang menarik juga Ustaz. Kalau saya beramil, saya perasan setelah Allah bagi tahu yang ulul albab ni ahli zikir dan fikir, kita dibawa kepada ayat-ayat yang kita nampak nadanya doa. Kan? Kalau tengok dalam ayat 191 tu, Rabbana ma khalaqta hadha batina. Lepas tu Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Lepas tu ada lagi Rabbana innana sami'na, yang Hazmi baca tadi tu. Jadi ayat ke 194, Rabbana wa atina ma wa'atana. Banyak doa. Dan kalau nak bincang satu-satu doa ni mungkin akan panjang ni. Tapi antara benih saya perasan ni, antara daripada ayat 191 sampai ayat 194, yang kita perasan doa-doa mereka ulul albab ini ialah mereka mengutamakan doa-doa yang memberikan keuntungan akhirat mereka. Kita ingat ke dengan mereka banyak berfikir apa yang ada dekat dunia, apa yang ada yang mereka nampak depan mata, akan menyebabkan mereka akan banyak minta kepada Allah untuk bagi benda yang mereka nampak depan mata, dunia dan seisinya. Tapi tidak, makin mereka fikir, makin mereka mengadunkan fikir dan zikir, makin mereka rancak berdoa. Bukan sekadar rancak berdoa, mereka juga makin banyak dan kerap memohon kepada Allah, please give us goodness in akhirah. Bagi kebaikan untuk akhirat.
Cuba tengok apa yang mereka minta. Pertama, mereka minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala 192 diselamatkan daripada neraka. Kenapa dia orang nak sangat selamat daripada neraka? Sebab dia kata apa? Neraka ni makin difikir-fikirkan, dia bukan sekadar tempat untuk dikenakan torture fizikal. Tapi neraka ni yang paling sakit ialah apabila masuk di tempat itu, orang atau ahli neraka itu akan dihina. Sebab biasanya hari ni bila sebut tentang neraka, orang sekadar terbayang torture. Azab, kan? Henyakan, seksaan, kepanasan. Tapi tak, ulul albab yang berfikir dengan mendalam, dia kata the biggest regret ataupun the biggest torture yang paling nak dielakkan daripada neraka ni ialah kehinaan. Sebab apa? Sebab ada je. Contohlah ni, kita ambil situasi mudah macam zaman sekolah dulu. Kerana ada pelajar-pelajar yang buat kesalahan disiplin. Ada setengah guru disiplin ni, dia akan bawa budak tu pergi bilik disiplin. So apa yang dia akan buat? Dia kata awak ada, mungkin dia akan bagi beberapa pilihan. Dia kata, kamu nak kena watan sekarang ke? Tapi watan sekarang mungkin akan ada 3 sebatan, contoh. Yang kesalahan yang dia buat tu. Ataupun kamu nak kena watan sekali tapi depan perhimpunan. So 1, 3 kali sebatan tapi di bilik guru disiplin. Yang kedua, kena watan sekali lah. Tapi dekat depan perhimpunan. Ataupun mungkinlah tak perlu di watan sekali, tapi kamu just kena berdiri depan perhimpunan sepanjang perhimpunan tu. Dan kamu akan diberitahu kamu orang yang bersalah. So Azmi, kalau Azmi kat tempat orang tersebut, nak pilih mana? Yang pertama. Yang kena watan 3 kali. Tapi kat bilik guru disiplin. Dekat atas perhimpunan? Tak nak. Tak kena watan. Tak nak malu. Kenapa tak nak? Sebab malu lah, kita dah buat salah, orang tahu pula. So poinnya ialah orang sanggup berhadapan dengan physical torture. Orang sanggup dan boleh untuk menghadapi kesakitan fizikal. Tapi yang orang tak sanggup nak hadap ialah rasa malu tu. Apabila dihinakan di khalayak. Walaupun tak kena rotan depan perhimpunan, tapi sebab kena berdiri depan perhimpunan hari Isnin tu, semua darjah ada, semua tingkatan ada. Tengok kita berdiri kat depan tu dan semua orang tahu, takkanlah dia kena berdiri kat depan tu sebab nak dimuliakan. Mesti ada salah dia buat ni. Jadi itulah gambaran. Dan bila lagi difikir-fikir oleh ulul albab ni, dia kata apa? Yang paling aku tak nak masuk ialah neraka. Sebab apa? Neraka ni, kalau boleh tak nak masuk sebab kena hina. Sebab tu Allah tak kata doa mereka, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad adzabtah. Dia tak kata adzabtah. Yang dikatakan faqad akhzaitah. Siapa yang masuk neraka ni, kamu akan hinakan dia, wahai Allah. So yang tu aku tak nak. Sebab tu dia minta pada Allah, jangan masukkan aku dalam neraka ni. Satu, dia minta pelepasan daripada api neraka. Yang kedua, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Faghfir lana dhunubana. Ayat 193. Kan? Faghfir lana, dia minta ampun pada Allah. Sebab dah takut nak masuk neraka, mestilah dia kena cari apa yang boleh menyebabkan dia tak akan masuk neraka. Dengan menyedari dia ada dosa, so apa yang boleh aku buat sekarang ni? Doa pada Allah supaya dengan aku yang berdosa ini, aku boleh selamat daripada neraka. So lagi dia fikir, maka dia jumpa, aku kena minta keampunan daripada Allah. Sebab tu dia kata faghfir lana. Rabbana faghfir lana. Tapi amazing ni, before dia minta pada Allah Rabbana faghfir lana ni, kita nampak tuan-tuan sekalian, dia ada pengakuan dulu. Sebab tu dia kata bi rabbikum fa amanna. Kan? So dia tahu ada nabi yang menyeru kepada keimanan, dan bila mana mereka mendengar seruan itu, mereka kata fa amanna. Dengan segeranya mereka menyatakan persaksian iman mereka. So orang-orang yang minta keampunan pada waktu ini bukanlah orang yang sekadar nak macam mana, dah tahu ada dosa kita minta je lah. Tapi mereka ialah orang yang minta keampunan dengan ada pengakuan iman. Ada orang minta pengampunan tapi dengan mindset, tak apa, lepas ni kita buat lagi, minta ampun lagi. So ini ialah orang yang minta ampun tapi tak ada kesedaran iman. Orang yang minta ampun dengan kesedaran iman, dia pasti akan ada mindset, aku tak nak ulang lagi dah benda ni. Aku minta ampun pada Allah, tapi aku tak nak ulang dah dosa ni. Aku tak nak repeat dah. Sebab tu ada cerita pasal fa'amanna dulu, barulah minta pada Allah untuk diampunkan dosa. Dan yang terakhir, apa yang kita nampak doa mereka tuan-tuan sekalian dalam ayat 193 lagi, iaitulah dia minta untuk dimatikan ataupun didudukkan ataupun disekalikan bersama-sama orang-orang yang al-abrar. Orang-orang yang melakukan ketaatan. Bakti yang sangat tinggi. Albir ini bermaksud
satu bentuk kebaikan dan kebajikan yang sangat tinggi value-nya. Sebab itulah hari ni kalau kita nak buat baik kepada mak ayah, kita bukan sekadar sebut buat baik, tapi dia kata birrul walidain. Maksudnya you have to do the best for your parents. Bukan sekadar buat baik, tapi the best. So if you are good to your friend, so to your mother and father, to your parents, you should do more than the goodness you do to your friend. Daripada kebaikan kamu buat pada kawan kamu tu, untuk mak ayah kamu, the best. Kalau kawan kamu rasa tak berat untuk nak belajar RM50, for your parents, you should give more. Itu level albir al-walidain. Birrul walidain. Jadi untuk orang-orang yang ulul albab ni, dia tahu dah, kalau aku sekadar minta untuk bersama dengan sesiapa saja, aku akan rugi masa. So untuk aku menjadi orang yang sentiasa mindful, yang Hazmi sebut tadi tu, yang ada zikir, ada fikir, aku kena be among ataupun duduk sekali orang yang baik-baik. dengan orang yang baik-baik. Sebab diorang ni, hidup diorang always want to give the best in deeds, dalam hal kebaikan. So kalau aku dengan diorang ni agak-agak mau tak FOMO, dia dah buat amalan jauh dah ni, aku baru duk nak start. So kita akan always rasa nak berlumba-lumba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kan? Saling nak mendahului. Jadi ini bagi saya Azmi, inilah implikasi ada ulul albab menjadi ulul albab. Dia tahu wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih utama. Yang perlu diutamakan, yang perlu dikejar. Dia tahu dunia ni terlalu sementara dan terlalu fragile, terlalu kecil untuk nak dia berharap dalam hidup ni. Sebab tu doa-doa mereka, cuba tengok ada doa minta dunia, tak ada. Sebab dengan dia berfikir dan memerhati, dia tahu dunia ni tak valuable pun. Tak ada value sebab dunia datang daripada perkataan dana, sesuatu yang very low. Sesuatu yang sangat rendah. Jadi aku ada pilihan untuk nak minta benda yang ada high value dengan low value. So mestilah kita nak yang high value. So apakah high value menurut Al-Quran dan Allah? High value tu semua ada dekat akhirat. Yang low value semua dekat dunia. Tapi yang low ni lah yang banyak manusia bekerja-kerja dan sanggup bermati-mati, sanggup berletih-letih. So ini antara yang saya perasan Azmi, daripada 192 sampai 194. Ada lagi tak? Dia kalau bincang ni sangat panjang. Itulah kata. Sebab antara mungkin kita boleh nampak daripada sudut susunan. Kalau kita perasan dalam muka surat pertama surah Ali Imran tu, ada juga doa Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana innaka jami'un nas, kan? Dan akhir ayat tu Allah akhiri pada ayat muka surat yang pertama surah Ali Imran tu ayat ke-9, innallaha la yukhliful mi'ad. Pada muka surat ni, doa ini dihabis dengan satu lagi ungkapan yang lebih kurang sama, bukan innallah innaka la tukhliful mi'ad. So menunjukkan apa? Shiftness of keimanan tu, apabila kita makin beriman dekat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kita gunakan innallah yang merujuk kepada mungkin kita belum beriman lagi ataupun keimanan kita belum tambah lagi. Tapi dekat sini, kita setelah kita dah lalui pelbagai peristiwa yang mengetuk keimanan kita, dia akan menjadi innaka la tukhliful mi'ad. Dia akan menjadi dekat. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu jadi makin dekat. Okay. Maksud saya ni menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang beriman ni. Dalam Quran ada dua dhamir ataupun dua kata ganti diri ke? Kan? Ataupun dua kata ganti nama kan? Yang pertama nahnu. Yang kedua ana. Yang kedua ada huwa juga, kan? Innahu huwa. Tapi kat sini dalam ayat ke-195, betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang meminta doa ini. Allah Subhanahu Wa Taala jawab pada ayat ke-155, fastajaba lahum rabbuhum anni. Allah menggunakan perkataan ganti nama diri yang pertama, aku. Bukan nahnu, bukan huwa, tapi aku. So ini menunjukkan bahawa Allah dengar doa-doa kita sebenarnya. Dan ini merupakan salah satu doa yang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa amalkan. Salah satunya adalah disebabkan rasa kedekatan Nabi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jawab bahawasanya anni la udhi'u amal amali minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Allah beritahu sebagai orang beriman ni, selain daripada doa untuk menguatkan kita, kita kena mengakui hidup kita akan struggle. Sebab itu ada
seterusnya falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabilillah. Antara perkara yang kita akan lalui adalah innal ladzina hajaru wa jahadu falladzina hajaru, kita akan berhijrah. So hijrah dekat sini merujuk kepada para sahabat lah kan. Namun dekat sini kita juga kadang-kadang kita perlu berhijrah daripada tempat kerja, Ustaz. Oi, ni. Bukan, ni taklah. Contohnya apabila mungkin tempat kerja itu mungkin toksik ke, ataupun mungkin sukar, ataupun mungkin tempat kerja tu ialah kita nak solat susah kan. So kadang-kadang kita perlu mengambil ruang untuk hijrah. Tu yang pertama. Yang kedua adalah wa ukhriju min diyarihim, boleh dikeluarkan daripada rumah. Para sahabat mungkin mereka dikeluarkan daripada Mekah kan, sebab tu mereka perlu menuju Madinah. Tapi kita pun juga akan mengalami situasi yang sama. Mungkin orang yang kali pertama ataupun baru memeluk agama Islam, mereka akan dihalau daripada rumah contohnya kan, ataupun kita berbeza pendapat sikit dengan ketua, kita dihalau daripada rumah disebabkan kita firm dengan pendapat kita yang benar-benar sebenarnya daripada sumber yang sahih dan sebagainya kan. Maka kita akan terpaksa keluar daripada sesuatu tempat. Dan bukan sekadar itu, kita akan wa'udhu, akan diejek, akan dicaci, akan dimaki dengan pendirian kita. Sebab apa? Fi sabilillah, sebab kita firm atas jalan Allah. Orang mungkin antara perkara yang sangat relatable dengan kita adalah tempat kerja tu lah, Ustaz kan. Kadang-kadang kita perlu memilih tempat kerja untuk menyelamatkan keimanan kita contohnya, untuk menyelamatkan maksudnya kita punya agama dan sebagainya. Tak nafikan ada juga benda itu berlaku. Maka apa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang ini, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah. Jangan risau, keputusan yang kamu lakukan ni Allah sangat dekat dengan, maksudnya betapa dekatnya dan juga betapa Allah appreciate dengan orang-orang yang struggle demi Islam, struggle demi kehidupan agamanya. Allah sendiri yang mengungkapkan dalam ganti diri yang pertama, iaitu ana wa uludkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah. Allah specifically beritahu bahawa kamu akan dapat syurga. Dan Allah bagi gambaran syurga tu macam mana? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. So ini adalah kembali kepada peristiwa Badar, kembali kepada apa yang Ali Imran bincangkan. Kita tidak akan lari daripada struggle. Kita tak akan lari daripada kesusahan demi memperjuangkan agama kita, akidah kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala janji satu perkara. Golongan inilah golongan yang paling dekat dengan aku. So jangan pernah rasa perkara itu la udhi'u, sia-sia. Sebab kadang-kadang bila mungkin disebabkan kita dijauh, orang jauh daripada kita disebabkan kita ambil firmness kan. Contoh saya ada pengalaman Ustaz waktu zaman universiti kan. Ada kawan tu ajak pergi konsert. Konsert apa-apalah kan. Mungkin lah. So waktu tu Hazmi pergi lah. Sebab tak, waktu tu semua kawan-kawan majoriti lah nak pergi kan. Saya pun macam, kalau tak pergi kan kena ejek, ataupun kalau tak pergi rasa FOMO kan. Tapi saya ambil pilihan tak nak lah. Dan apa yang berlaku adalah udhu lah kan. Kena ejek, kena kau ni poyo lah, kau ni buat apa, acah-acah alim dan sebagainya. Tapi tak open. Tapi dia kembali kepada apa itu ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita akan sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, apa larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak pernah sia-sia kan. Semua struggle yang kita lalui ini sudah semestinya akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah ayat 195 yang menarik lah Ustaz. Kalau bincang panjang lah, sebab ayat ni sangat panjang. Cuma point is kita akan mengalami struggle, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dekat dengan orang-orang yang walaupun struggle tapi tetap teguh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Betul. Sebab kalau ikutkan dalam ayat 195 tadi yang sebenarnya banyak benda menarik. Bahkan ada satu lagi benda yang saya nak attract perhatian tuan sekalian juga, dan Hazmi mungkin perasan sebenarnya. Cerita pasal syurga yang ada mengalir sungai kat bawah dia tu. Dalam 10 ayat kita baca ni berulang 2 kali.
Satu kita akan jumpa dekat 195. 5. Okay. Lepas tu kita jumpa lagi cerita pasal sungai mengalir ni dekat 198. So apa kita boleh belajar kat sini? So kalau kita decide dan kita katakan 10 dan 11 ayat kita baca ni ialah untuk menuju menjadi seseorang yang ulul albab. Maksudnya apa? Maksudnya ulul albab ni ingatan dan keterliuran dia terhadap syurga ni sangatlah tinggi. Sampai mereka akan menyebut-nyebut benda itu berkali-kali. Dan Allah juga akan menyebutkan dan mengingatkan dia tu berkali-kali. Supaya syurga itulah tempat idaman dan kejaran dalam hidup. Bukan kesementaraan ataupun kita sebut sebagai temporary advantage. Bukan satu keistimewaan ataupun kelebihan yang bersifat sementara. Sebab itu dalam ayat 196 dan 197 Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi Muhammad dan orang yang beriman supaya jangan kamu tertipu dengan kejayaan orang-orang kafir. Bukan tak pernah dengar kan? Ada some dilema dalam kalangan masyarakat kita hari ni. Bila mana ada dengar ustaz-ustaz ataupun mana-manalah seruan-seruan untuk beriman kepada Allah. Dan itulah punca kita akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Lalu dia pun mengukur dengan apa yang dilihat depan mata. Dia pun tengok orang beriman ni nampak tak adalah kaya-kaya. Semuanya hidup sederhana. Ada yang mungkin hidup susah. Tapi di luar sana, orang yang tak beriman, tidak beragama Islam, hidup kaya. Senang lenang. Tak berhutang. Makan apa saja nak, semua dapat. Jadi mereka mula merasakan apa purpose aku nak beriman, sedangkan ada je orang yang tak beriman tapi hidupnya senang lenang. Jadi ayat 196, 197 nak bagi reminder, first kali apa yang kamu tengok itu, first kali kamu jangan tertipu. Sebab apa? Yang mereka miliki itu, yang kamu nampak mereka senang itu, sebab mereka rasa mereka memiliki dunia. Dan mereka memang sedang memiliki dunia pun. Tapi ketahuilah, kalaulah pemilikan yang mereka miliki itu namanya dunia, itu semua ialah temporary. Sementara je. Sebab tu jangan kamu nak adore sangat orang yang memiliki dunia. Sebab itu Allah tegur. Dan Allah rakamkan betapa jeliknya bila ada kalangan Bani Israel, dia nampak Qarun lalu tu, dia ya laitani, dia kata alangkah baiknya kalau aku jadi macam dia. Ini macam patutnya kamu tak perlu nak terlalu adore sangat dengan kekayaan orang. Sebab yang dimiliki itu namanya dunia. Yang dimiliki itu adalah benda yang sementara. You have to expect that. Okay, you have to expect. Kamu dah sepatutnya kena expect benda tu. Dah macam nak bangga sangat apa? Dah tahu dah benda tu kan, komen dah. So dia macam, kau tak boleh fikir ke yang sedang dia miliki itu namanya sementara? Patutnya kalau kamu nak kagum, ialah orang yang dah memiliki sesuatu yang bersifat eternal, bersifat immortal, benda yang berkekalan. Itu yang patutnya kamu banggakan. Sebab tu saya masih ingat Azmi, masa saya belajar kat universiti dulu, saya adalah satu tokoh yang saya kagum. Dan kebetulan Hazmi saya juga boleh dan kerap juga dapat peluang in person. Okay. Dapatlah in person dengan dia. Tapi one fine day, bila saya kata, Ustaz boleh tak saya nak bukukan Ustaz punya cerita ni? Saya inspired dengan dia. Saya tak nak sebut nama dia tu. Dia mungkin kenal kot saya. Dia tahu saya tengah masuk dengan dia. Boleh tak saya nak bukukan Ustaz punya kehidupan? Sebab Ustaz punya apa yang Ustaz lalui, dengan macam mana apa yang Ustaz buat, cara fikir Ustaz menarik untuk dibukukan ataupun untuk orang kata biografi. Tapi dia pesan kat saya tu dia, kalau nak buat biografi tentang Ana, tunggu Ana mati dulu. Dan pastikan Ana ni mati dalam keadaan baik dulu, baru kita boleh tulis pasal biografi Ana ni. Maksudnya bukan dia nak minta kita tulis. Kita memang nak tulis dah, on the spot nak tulis. Tapi dia kata apa? Ana tak mati lagi. So maksudnya apa? Kalau kebaikan tu ada dengan anda hari ni, yang kamu duk kagum, yang tertengok duk kagum tu, ketahuilah benda tu tak menjamin apa-apa pun. Selagi anda tak mati dalam keadaan yang baik, maka tidak ada apa-apa yang dikatakan kekal untuk anda, dia kata. Benda tu tidak betul-betul menjadi anda pun, tidak menjadi milik anda pun, selagi anda tak mati lagi. So maksudnya apa ni? Apa-apa achievement kita kat dunia ni, memang akan terpalit dengan satu konsep, namanya kesementaraan.
Satu, kita kena jinakkan kita punya observation kita pada hari ini terhadap manusia. Bila mana ada orang ada lebih, yes, we have to be grateful dengan apa kita ada dan apa yang orang tu dapat. Tapi jangan terlalu adore. Sampai kamu rasa macam, alah, saya tak dapat benda tu, ruginya saya. Siapa kata bila ada orang tu ada benda tu dia untung, kita tak ada benda tu kita rugi? Apa jadi kalau Allah bagi tahu sebenarnya bila aku bagi benda tu kat orang tu, aku nak sesatkan hidup dia lagi. Dan aku yang tak bagi benda tu kat kamu, sebenarnya aku nak jaga kehidupan kamu untuk nak bagi balasan terbaik dekat akhirat. What if Allah bagi tahu benda tu kat kita? So adakah kita nak mengatakan orang yang dapat benda tu masih lagi untung, ataupun kita nak mudah tukar? Kita kata, rugi orang tu sebenarnya. Sebab dia dapat sesuatu yang Allah dah sesatkan lagi hidup dia. Betul tak? What if kalau kata macam tu berlaku? Sebab tu Allah ajar kita ni, tengok dunia, jangan nampak benda tu is selama-lamanya. Dia bukan eternal. Dia bukan forever. Dia bukan bersifat keabadian. Dia bersifat kesementaraan. Sebab tu Allah kata kat Nabi Muhammad dan orang beriman, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan kehidupan orang kafir ni. Sebab semua itu adalah sementara. Dan kesenangan itu cuma lah sementara sahaja. Sementara. Yang kekal 198 tadi. Allah kata untuk orang bertakwa Allah sediakan apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang tu kalau kamu nak bangga kat situ. Jangan bangga dunia ni. So ini satu pukulan, jentikan yang agak padu jugalah daripada Allah untuk membetulkan mindset ulul albab ni. Jangan terlalu adore sangat dengan dunia. If you want to adore, kagum dengan syurga. Sampai 2 kali Allah sebut tentang syurga tu. So ini antara yang saya nampak menarik lah. Menarik ya. 196 sampai 198. Mungkin ada landing untuk Mungkin ayat terakhir tu. Mungkinlah. Saya bagi saya sendiri lah Ustaz. Ayat terakhir tu bagi kesan yang sangat-sangat mendalam. Closing ni. Sebab satu, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita akhirnya kualiti yang sepatutnya ulul albab ada ni bukan sekadar mereka merenung, mereka berzikir, mereka takut khashi'ina lillah kan. Tetapi juga antara perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi antara orang yang boleh dikatakan pilihan Allah dan orang-orang beriman adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Dalam Al-Quran, apabila Allah nak menerangkan tentang sesuatu kejayaan, Allah boleh gunakan perkataan aghlab, wallahu ghalib kan. Ghalaba lah kan. Tapi akhir ayat ini menariknya Ustaz. Allah menggunakan perkataan tuflihun. Falah. Keberjayaan. Apakah perbezaan antara dua-dua perkataan ini? Kalau ghalaba ni, kita berjaya mengatasi sesuatu benda lah. Contohnya dalam peperangan kan. Kita berjaya untuk mengatasi kaum ataupun musuh, kita boleh panggil sebagai aghlab juga. Mungkin kita berjaya mengatasi. So, ghalaba ni adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia, kejayaan yang berkaitan dengan dunia. Namun Allah Subhanahu Wa Taala akhiri ayat ni dengan tuflihun, iaitu kamu nak berjaya yang sebenar, kamu kena berjaya yang dibincangkan di dalam ayat ini, iaitu akhirat. Maka akhiratlah keberjayaan dan keberuntungan sebenar bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu di dalam ayat surah Al-Imran ni banyak memujuk para sahabat yang ketika itu merasai kekalahan Uhud Ustaz kan. Tapi Allah nak terangkan kekalahan Uhud tu bukanlah bermaksud kamu kalah yang betul-betul, tetapi sebenarnya adalah persediaan untuk kamu menang. Dan apabila kamu menang yang sebenar, bukanlah menang di dunia. Yes, kamu akan dapat merasai kemenangan di dunia. Tetapi kemenangan yang sebenar, tuflihun dekat sini merujuk kepada kemenangan di hari akhirat. Iaitu kamu akan dapat jannat. Kamu sentiasa menjadi orang yang berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mendapatkan perkara itu Ustaz, untuk kita dapatkan perasaan konsistensi kan, nak jadi ulul albab, Allah mulakan ayat ke-120 ni dengan 200 ini dengan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kembali kepada tema Ali Imran, tak lari daripada tema sabar. Allah gunakan dalam dua shape. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru.
Wassabiru. Isbiru ni maksudnya kamu arahan daripada Allah. Kalau kamu nak menang, kalau kamu nak jadi orang yang ulul albab ni, ciri yang pertama kamu kena sabar. Sebab ada orang yang tengok langit, tak ada apa-apa pun. Contoh kan. Ada orang kalau duduk diam kan, zikir-zikir, tak boleh lah zikir kan. Kena buat benda lain kan. So dia tak mampu untuk nak bersabar kan, ataupun tak mampu nak konsisten. Isbiru. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak habis kat isbiru je Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala gunakan sabiru. Sabiru ni dia ada kaitan dengan satu perkataan dalam bahasa musabara. Musabara ni dalam bahasa Arab adalah pertandingan. Kita bertanding. Sebenarnya sabar yang kamu kena dapatkan ni bukanlah sesuatu sabar yang pasif. You have to contest that sabar. Contest Maksudnya kamu kena bersaing untuk mendapatkan kesabaran itu. Dan bersaing dengan siapa? Bersaing dengan diri sendiri. So sabar ini bukanlah sesuatu yang kamu boleh dapat macam tu saja. Contohnya sahabat apabila mereka perlu bersabar dengan apa yang terjadi di Uhud. Kalau sabar tu pasrah lah kan. Tapi tengok lepas jadi Uhud, apabila berlakunya berita yang orang Quraisy nak serang lagi, berlaku Hamra al-Asad. Maknanya mereka mendapatkan kesabaran tu dengan masih teguh dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So macam tu juga kalau kita nak dapatkan kesabaran. Dalam surah Ali Imran ni banyak sangat doa. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Dan dekat sini antara cara untuk nak meraih kesabaran tu adalah apabila kita juga bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah kuatkan hati kita. Minta Allah pemudahkan urusan kita. Minta Allah kuatkan, contohnya pada malam-malam terakhir ni Ustaz, kita nak beribadah tapi ada banyak gangguan. So untuk nak tambahkan kesabaran kita menghadapi gangguan tu, kalau kita bergantung pada diri sendiri, dia agak sukar Ustaz. Tapi sebab itu kita kena bergantung kepada pemilik segala hati, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lepas isbiru wasabiru warabitu, kita minta orang yang sentiasa mengikat dengan siapa? Mengikatkan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So ni adalah konsep yang mana penting untuk kita memahami sabar yang akan membawa kepada akhirnya orang yang bersabar, orang yang teguh, orang yang ulul albab ni tidak akan pernah rugi, kerana mereka pada ayat ni digambarkan sebagai orang-orang yang tuflihun. Dan Allah mengharapkan supaya bila mana kita baca Ali Imran ni, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang sabar dan berjaya di hari akhirat kelak. Itu antara benda yang menarik lah Ustaz. Kalau saya rangkumkan ayat ke-200 ni, saya letakkan ada 4 ciri penting untuk kita menjamin kejayaan. Saya letakkan dengan konsep sabar juga lagi, tapi dalam konteks yang berbeza. Yang ketiga ialah ribat. Yang keempat ialah taqwa. Yang mana maksud di sebalik 4 yang saya sebutkan tadi tu, sabar bermaksud kita kena ada inner resilience. Kena ada ketahanan dalaman yang tinggi. Kan sabar ni juga bermaksud kita ada kompos. Kita ada kompos dalam diri tuan-puan sekalian, maksudnya kita tidak mudah meletus. Kiranya la tublawna fi anfusikum lah Ustaz kan? Ya betul. Maksudnya kita tidak mudah meletus bila mana ada sesuatu yang datang. Ujian yang datang. Meletus ni maksudnya kita tidak mudah melatah lah. Tak mudah melatah. Istilahnya melatah. So tak mudah meletus, which means kita ada inner resilience. Itu sabar yang pertama. Tapi sabar yang kedua tuan-puan sekalian, yang ada wasabiru dekat situ. Dekat situ dia lebih kepada collective resilience. Tadi inner. Now kita kena move kepada collective resilience. Sebab apa? Sebab kalau sekadar depend on ourselves untuk nak ada resilience tu, ketahanan tu, dia mungkin akan tercabar juga tu. Sebab tu kita perlukan sahabat, pasukan. Kita perlukan kebersamaan tim. Sebab tu dalam ayat ni tafsiran dia, dalam peperangan tu. So kamu tak boleh nak sabar seorang-seorang. Sebab itu masa tentera Talut, bila mana dia berhadapan dengan musuh, bila mana daripada ramai jadi sikit, kan dia kata Rabbana afrigh alaina sabran. Dia minta sabar masa tu sebab apa? Sebab dah sikit ni, tapi kita perlukan kekuatan bersama-sama sekarang ni untuk kita ada collective resilience. So kalau aku nampak macam nak back off, kau kena remind aku. So satu, inner ourselves, individual resilience, tapi dia kena ada juga collective resilience. Itu sabar yang kedua. Wasabiru.
Tapi tak cukup dengan dua ni untuk nak capai kejayaan ni. Dia kena yang ketiga. Ribat. Yang namanya saya letakkan dalam bahasanya ialah strategic vigilance. Oh, apa dia tu? Strategic vigilance bermaksud dia kena sentiasa ada awareness dan level berjaga-jaga dan sentiasa dalam keadaan berstrategi. Ribat ni bermaksud dia bukan semata-mata kita kata kesatuan ataupun keterikatan. Tapi ribat dalam ayat ini bermaksud bersedia. Kamu kena ada kesediaan. Sebab tu strategic vigilance. Kamu kena ada kesediaan strategi. So tak bolehlah kamu ada sabar, kamu ada tim, kamu ada pasukan yang membantu kesabaran kamu, tapi strategi tak ada. So kena ada vigilance, kena ada pemerhatian, observation, strategik yang sangat strategik. Bila ustaz cakap tentang strategi ni kan, contoh kita lakukan ibadah kan, saya ada masalah untuk bila tarawih je ngantuk. So strategi adalah sebelum solat isyak tu tidur je 10 minit. So nak lakukan ibadah pun kena ada strategi. Kena strategi kan? Alamak, nak sambung pula pasal strategi tu. Okay, strategi tu macam contoh Hazmi sebut pasal strategi Ramadan kan. Sebab tu Nabi pun bila mana menyebutkan dalam hadis yang berstatus hasan hadis ni, kan Nabi menggalakkan kita untuk tarawih dan witir bersama dengan imam. Dan Nabi siap sebut, kalau kita boleh buat benda ni, apakah fadilat dia? Seolah-olah kita beribadah sepanjang malam. So kita mungkinlah duk kejar Lailatul Qadar pada waktu ini, kita mungkin expecting aku kena bangun 4-5 pagi je. So orang yang akan dapat Lailatul Qadar ni lah orang yang bangun 4-5 pagi. Kan? Tapi Nabi bagi some so-called hack kepada kita. So kalau kamu jaga at least benda ni, di 10 malam akhir, kalau kamu tak bangun 4-5 pagi pun, kamu sudah dah buat satu fadilat, mengerjakan satu ibadah yang dia punya fadilat itu bersamaan seolah-olah beribadah sepanjang malam. So just imagine, hanya kerana menjaga salat tarawih dan witir bersama imam, kita dapat apa ni? Macam tak tidur malam tengah beribadah. So kalau malam tu malam Al-Qadar, apa jadi? InsyaAllah dapat. Just like seolah-olah sepanjang malam tu beribadah dan malam tu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Strategi itu. Strategi. So Nabi ajar kita work smart sebenarnya. Tapi bukan bermaksud lepas ni pakat tak bangun 4-5 pagi. Boleh bangun. Tapi tuan-tuan sekalian, hakikatnya dia bukan isu orang tu berjumpa ataupun tidak Lailatul Qadar. Isunya siapa yang dapat lebih, siapa dapat kurang. Semua orang berjumpa Al-Qadar. Tapi siapa dapat lebih? Siapa dapat kurang? So kalau orang tu dah solat tarawih dengan imam, dah witir dengan imam, dia bangun pula 4-5 pagi untuk tahajud, dia dapat lebih. So kalau orang tu sekadar dia jaga untuk solat tarawih dan witir ni saja, ada bahagian untuk dia. Tapi pasti tak sebanyak dengan orang yang bangun 4-5 pagi. So bezanya pada bahagian. Okay, strategi. Kalau ustaz saya nak solat dengan imam, macam mana witir? Tempat saya buat 20, saya nak solat 8 je. Pergilah masjid yang ada 8. Bukankah itu strategi? Itu strategi. Okay. Strategic vigilance. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, watattaqu, kita sebut sebagai spiritual anchor. Spiritual anchor. So saya ulang balik. Ustaz bahasa-bahasa. Macam biasa lah. So yang pertama tuan-tuan sekalian yang kena ada ialah inner resilience. Yang kedua adalah collective resilience. Yang ketiga ialah strategic vigilance daripada warabi tu, watattaqu, spiritual anchor. So ada 4 benda ni bergabung, ketahanan dalaman, ketahanan kebersamaan. Lepas tu pula ada strategi. Lepas tu ada pula anchor di sudut spiritual. Orang ini akan dipercepatkan ataupun dipermudahkan jalan untuk dia berjaya. So betul Amin, dalam belajar sekalipun nak berjaya, kena ada tak inner resilience? Kena ada. Ada. Nak bangun awal ataupun stay up late night, perlukan resilient. Di saat ramai tidur tuan-tuan sekalian, masa tu yang perlu kita lakukan bukan sekadar fizikal punya resilient, tapi ketahanan jiwa. Sebab hati nak tidur, tapi kamu mampu tak lawan keinginan hati nak tidur masa tu? Kan? Orang lain tidur dalam kelas tapi ada kena tahan mata. So itu semua memerlukan kekuatan jiwa, strategi dan juga spiritual. So ini antara yang saya boleh kongsikan lah untuk sama-sama kita ambil pedoman. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita menjadi ulul albab satu. Yang kedua, kita jugalah orang-orang yang berjaya seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni lagi ke? Bila ustaz kongsi tu kan, saya rasa bukan sekadar di dalam kehidupan beragama sahaja. Yeah.
every day atau setiap perkara yang kita boleh lakukan, kita boleh ambil isbiru wasabiru warabitu wattaqullah ni sebagai satu step untuk kita menjadi orang yang berjaya kan. Betul. Orang sentiasa mencari cara untuk nak self improvement kan melalui buku-buku self improvement, tapi sebenarnya Al-Quran sudah ada Ya. antidote dan juga sudah ada rahsia yang mana kita just perlu sentiasa dalami dan insya-Allah kita akan dapat. Tu saja Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Azmi. Dan terima kasih untuk Hazmi personal juga sebenarnya. Kerana sebab kita dah habis ni tuan sekalian. So saya nak ucapkan terima kasih Azmi kerana sudi menemani saya daripada first episode sampai episod yang ke-20 ni. It's a long journey. Long journey. Dan alhamdulillah kita dapat menghabiskan bersama-sama. Dan terima kasih tuan sekalian yang setia menonton. Walaupun saat ini mungkin ada yang tengah stuck dekat jalan raya sebab jam. Sebab yelah mana taknya patutnya Hazmi hari ni 18 Mac ni patutnya sekolah lagi. Patutnya. Tapi sebab kerajaan baru umumkan minggu lepas katanya cuti. Diawalkan sehari. Patutnya Khamis mau start cuti. Ni tak diawalkan sehari. Jadi pakat kalut lah balik raya hari ni. Jadi itulah tuan-puan sekalian, mungkin ada tengah dalam kereta menuju ke kampung halaman, tuan-puan sekalian kami doakan supaya tuan-puan sekalian yang tengah dalam perjalanan selamat sampai ke kampung halaman. Yang ni lah boleh aplikasikan isbiru wasabiru Isbiru. warabitu. Untuk warga Kelantan sekalian. Warga Kelantan semua isbiru wasabiru. Wasabiru macam mana tuan-puan sekalian? Minta ni kawan-kawan yang dah gerak balik tu update sikit lah keadaan trafik tu. Collective resilience. Bantu kawan-kawan yang dah sampai ke destinasi tu, bantu kawan atas jalan ni. Supaya mereka juga ada ketahanan di bulan puasa. Tak boleh minum. Mana boleh minum Nescafe masa tu, mana boleh nak minum kopi masa tu. Kan? Dan strategi, keluar awal pagi. Dan apa ni? Taqwa. Jangan tinggal salat tarawih. Sebab kadang-kadang kita merancang pun tapi kena doa lah. Kena doa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. So tuan-puan sekalian, mudah-mudahan tuan-puan sekalian selamat sampai ke kampung halaman. Dan siapa yang dah sampai tuan-puan sekalian, hargailah masa bertemu dengan keluarga, sanak saudara tuan-puan sekalian. Kerana itulah gambaran syurga sebenarnya. After hardship kita lalui sepanjang Ramadan, bertemu dengan sanak saudara ahli keluarga tuan-puan sekalian di hari raya, itulah syurga. Lepas susah kita lalui dekat dunia tuan-puan sekalian, di syurga Allah kata antara yang terawal ahli syurga akan cari tuan-puan sekalian dekat dalam syurga nanti lepas dapat result cemerlang masa kena hisap tu, dia nak cari ahli dia, keluarga dia. Lepas wa amman utiya kitabahu biyaminih, dapat je kita amal dengan tangan kanan, the first thing bukan nak cari kawan dulu. The first thing wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia nak pergi cari family members dia, mana family aku ni? Masrur. Jadi tuan-puan sekalian, anggaplah ini macam training. Macam suasana syurga yang kita nak nikmati dekat akhirat nanti insya-Allah. So pastinya syurga tidak ada maksiat. So jangan cemari Eid Idul Fitri dengan maksiat di 1 Syawal. Elakkan pembaziran tuan-puan sekalian, kan? Dan elakkan kita mengungkit-ungkit pemberian. Kan, ni bagi anak buah duit raya, tiba anak buah tumpahkan kopi, lepas tu rugi aku bagi duit raya kamu 10 ya, contoh. Macam tahu je mana nak balik ni Ustaz. Macam mana? Macam nak balik ke tempat sekian-sekian. Contoh. So nak bagi tahu tuan sekalian, ini gambaran je lah. So saya dan Hazmi ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik kita. Amal baik kami tuan-puan sekalian. Kalau tuan-puan sekalian rasakan perkongsian kami bermanfaat, saya nak minta tuan-puan sekalian doakan kami. Doakan Tadabbur Center supaya konsisten menawarkan sajian pengisian tadabbur yang baik kepada masyarakat. Dan doakan Tadabbur Plus tuan-puan sekalian supaya lebih ramai subscribernya. InsyaAllah. Kan tuan-puan sekalian, walaupun kita buka 3,000 tapi alhamdulillah ramai yang muda untuk melanggan. Dan saya harapkan tuan-puan sekalian, kita tak berhenti untuk bulan Ramadan ni. Kita cuba nak melanjutkan lagi promosi ini supaya lebih ramai lagi tuan-puan sekalian dapat berkumpul di Tadabbur Plus. Sebab saya boleh bagi tahu tuan-puan sekalian akan ada banyak lagi program yang kita akan buat. So saya perlukan doa tuan-puan sekalian. Di hujung-hujung Ramadan ni tuan-puan sekalian doakan Tadabbur Plus supaya menjadi satu aplikasi yang setaraf dengan Bayyinah, yang setaraf dengan Reveal yang ada pada waktu ini. Doakan kami. Dan akhir kata mi, mudah-mudahan tuan-puan sekalian, usaha kita dengan Al-Quran di bulan ini tidak terhenti di sini. Mudah-mudahan di istiqamah di bulan-bulan
hadapan insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi buat semua yang menonton, Terima kasih. yang mengikuti, yang berkongsi, yang menotakan. Banyak nama-nama sebenarnya saya nak baca kan. Adalah saya dikenal yang perasan Normah Cahaya. Ini kan Cahaya dia berkongsi banyak nota-nota dapatan-dapatan Alhamdulillah. daripada apa yang didengar daripada siri Asyarah ni. InsyaAllah. So tuan-tuan sekalian, sehingga berjumpa lagi untuk Asyarah yang lain, Mm-mm. di surah yang lain, di platform yang lain, insya-Allah di bulan-bulan hadapan. Terima kasih semua sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Asyarah Ramadan melabuhkan tirai, tapi semangat kita dengan Al-Quran tidak pernah melabuhkan tirai. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanallah. Selamat Hari Raya. Cut dah. Selamat Hari Raya tuan sekalian.